Okey bang, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi pada mantap. Assalamualaikum, bye bye. Selamat malam-malam bang. Assalamualaikum. Nak buat apa? Saya nak nyawa lagi malam ni. Malam tadi alhamdulillah tak sangka ada 2 kilo. Ni kita try lagi. Manalah tahu ada. Tengok lesen ada tak ada. Kan dah ada lesen satu, tapi banyak kecil. Tu banyak kecil, tu buang dulu. Kita nak yang besar je. Alright. Ada sampah besar. Kalau ada baloi, kadang-kadang sampah besar sangat. Ada 2 ekor. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Yang lain kecil. Kecil balik. Mantap. Yang kembang kecil jangan dipetikaikan. Dia nak ada. Kan betul. Mana dia? Solah sikit. Alhamdulillah. Pada mantap. Macam ada. Itu dia. 1, 2 yang boleh ambil. 3. Telur. Telur. Pada mantap. Sampah sarap je banyak. Oh ada. Dia diam-diam je. 2. Ini kecil sangat. Perlu mantap. Macam ada kasut sikit. Kan betul. Kecil je kembangnya. Tapi udang. Udang telur balik. 1, 2 dapat ambil. 3 dapat ambil. Kecil buang. Mantap. Macam ada. Nampak kembang kecil je bang. Meriah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Ada. Ekor. Macam meriah. Ada barang. Buang sampah dulu.
Oh, ada bujang bang. Nampak tu. Tu dia. Jangan sepit. 1, 2, 3, 4, 5. Nak ada 6. Mana sampah lagi? Allah, kat situ pula. Betul tak nak ingatkan sampah lagi botol. Ada juga udang tu tapi kecil. Kita ambil yang cantik-cantik punya. Oh, gerbang tu. Gerbang dia bang. Gerbang dia. Hei. Kecil. Lompat-lompat dah kat dalam tu. Ada bujang 2 ekor. 1, 2. Itu tadi ada nampak sikit tu. Kecil dia jambang ni. Dah kena gelombang, takut dia turun. Nasib ni. Aduh dia ada. Dah turun. Tinggal yang kecil je. Ada juga 2 ekor. Mantap. Lompat pulang. Banyak kalau sampah-sampah macam ni. Tapi itulah, nak ngejekan ni pula. Satu hal. Tahu ada tak ada? Ada. Ada. Aduh. Jadi dah satu ekor yang besar. Kecil. Baru mantap. Mana? Macam ada. Ada bujang terang-tang. Nampak tu. Nampak tu. Yang lain kecil. Yang lain kecil. Petai dia. Baru mantap. Macam ada bunyi. Macam ada bunyi. Banyak tapi tak. Ada bujang. Tu 2, 3. Yang lain semua kecil. Cepat banyak sampah ni. Sampah dah turun. Saukan-saukan yang terakhir bang, sekejap lagi balik lah. Hasil pun dah ada. Sudah. Macam kocak dia bunyi. Dah nampak udangnya. Ada bang. 1, 2, 3, 4. Kecil sangat tak payah. Kecil sangat kita buang.
Begitu caranya. Lompat nak loh. Cik baik ada baki. Lompat bang. Cik baik ada baki ha. Tuh. Pilih je yang kecil-kecil ni, tak akan ambil. Yang kecil biar dia besar. Macam ada bunyi. Macam ada bunyi. Banyak tapi tak. Ada bujang. Tuh, 2, 3. Lain semua kecil. Cepat, banyak sampah ni. Sampah dah turun. Macam ada. Ada. 1, 2. Ni hilang tu. 2 tu. 3. Nyorok di dalam sampah ni bang. Empat. Tu dia bujang. Kau. Aduh mantap. Kalau buang terus tadi melopong. Kecil dah buang. Mana lagi sampah? Tu dia. Sampah kecil-kecil yang banyak udang. Kan? Nampak? Nampak kecil. Udang kau main besar. Udang bujang kan? Si kuning. Nampak comel je. Mantap Ini macam biasalah. Memang saya makan ni. Nyauk memang macam ni bang udang dia. Bukan kita tak nak yang besar, nak. Tapi sebahagiannya memang kita kena ambil juga yang kecil, upah. Buat lauk. Macam tu lah rutin dia. Mantap. Kejap lagi dah boleh balik lah bang. Dah 1 jam setengah nyauk ni. 1 jam setengah dah saya nyauk. Adalah hasil. Walaupun saya start cantik. Tu dia. Ada tambah tak? Macam ada. Sekejap lagi kita balik. Tu dia 1. Yang lain kecil. Mantap. Nampak kiambang kecil tapi ada sadu. Kiambang segini je tapi ada sadu. Aduh mantap. Kiambang kecil je bang. Alhamdulillah. Saukan-saukan yang terakhir bang, sekejap lagi balik lah. Hasil pun dah ada. Sudah. Macam kocak dia bunyi. Dah nampak udangnya. Ada bang. 1, 2, 3, 4. Kecil sangat tak payah. Kecil sangat kita buang. Begitu caranya.
Ada dah sepit-sepit. Oh ya, tapi tak ada saiz pula. Ambil yang agak-agak besar sikit je, yang lain buang. Baru mantap. Okey bang. Dah selesai nyawa apung. Sorang-sorang kat sungai ni Ada member-member naik ke atas sana. Member-member naik ke atas sana. Malas pula nak ngala ke sana, ramai. Jadi saya ambil keputusan, saya main sauk apung je dekat kawasan-kawasan terdekat ni lah dengan jeti. Alhamdulillah ada, cuma saiz tak berapa lah. Sauk apung ni memang macam tu, nasib-nasib kalau dapat yang besar-besar tu. Kebiasaannya memang yang agak comel-comel sikit lah. Tapi untuk makan boleh lah belanja kawan-kawan sekerja nanti. Kalau ada rezeki lebih kita tengok hasilnya bang. Boleh tahan lah malam ni. Malam semalam dapat 2 kilo lebih. Malam ni saya rasa ada lebih sikit ni. Tak boleh nak lambat, nanti susah nak pungut. Allah Akbar. Tu dia. Saya masukkan dalam ni, tengok. Senang saya nak ngerjakannya nanti. Kalau lambat kat lantai ni kadang nak mungutnya, nak uzubillah. Tu dia. Tu dia. Adalah malam ni yang besar-besar sikit, tak berapa banyak. Malam semalam boleh tahan. Tu dia bang. Saya sadu-sadu pun ada, tak ketinggalan macam cakap. Alhamdulillah, saya rasa dalam 5 kilo ada ni. Meriah. Alhamdulillah rezeki malam ni bang. Tak lama, dalam 1 jam lebih, 2 jam macam tu lah saya nyauk ni. Inilah hasil saya malam ni. Puas hati jugalah dengan hasilnya. Berlambak bang. Okey bang Alhamdulillah rezeki malam ni, lauk dah lepas. InsyaAllah kalau ada aktiviti yang lain nanti saya kongsikan lagi. Aktiviti yang saya buat ni yang dinamakan sauk apung. Macam cakap, alhamdulillah rezeki saya. Sebab air masam. Mancing memang tak berapa nak bergasak. Sauk je lah. Belah atas sana dah boleh pungut udang. Air betul-betul masam sebelah atas. Sini belum berapa sampai. Sikit lah sampai. Okey bang, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Mantap. Assalamualaikum. Bye.